Negara Amerika ni memang tak layak langsung jadi host untuk World Cup. Banyak gila isu yang terjadi dalam setahun dua ni dan latest isu yang memalukan, isu yang buat kita geram apabila seorang referee yang sepatutnya akan menjadi referee dalam game Piala Dunia, Omar Artan, dia punya entry telah pun kena deny di Miami International Airport, USA. Okey, sebab apa kena deny? Sekejap lagi aku cerita. Macam biasa guys, korang yang nakkan info terkini, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. So, Omar Artan ni adalah salah seorang daripada 52 referee yang akan berkhidmat untuk World Cup tahun 2026 ni. Okey, dia akan berkhidmat di US, di Mexico dan juga di Kanada. Malangnya, Sabtu baru ni, waktu dia sampai di Miami International Airport, dia kena tahan dengan immigration. Okay, so selalunya berdasarkan pengalaman bila kau kena tahan ni, immigration officer tak bagi masuk lah. And kau akan masuk satu detention room macam tu. Lepas tu dekat situ kau kena bagi segala info yang meyakinkan yang kau sepatutnya boleh masuk ke negara tu. Dan sepatutnya like dia dah bagi tahulah yang dia ni adalah referee yang akan berkhidmat di Piala Dunia. Weh, Piala Dunia ni besar, Mat. Piala Dunia ni bukan MSSD. Dan engkau sebagai negara US, bila kau biarkan benda ni terjadi, maknanya kau dah malukan diri kau sendiri. Tapi diorang dah dapat info tu, diorang still deny dia punya entry. Hanya kerana sebab referee ni daripada negara Somalia. Yes, sekarang ni Trump US tengah buat satu travel ban yang mana ada beberapa negara yang susahlah nak masuk US, antaranya adalah negara Somalia. Yang jadi lebih kesian, Omar Artan ni cubalah untuk meminta tolong daripada FIFA, tapi FIFA cakap FIFA tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Soal immigration, kemasukan ke dalam negara, itu semua negara yang handle. FIFA tak boleh buat apa-apa. Last, referee ni memang tak boleh berkhidmat guys untuk World Cup kali ini. Dan dia sebenarnya adalah referee pertama daripada negara Somalia yang dapat berkhidmat di Piala Dunia. Dan dia juga adalah referee yang dianugerahkan referee terbaik di Afrika pada tahun lepas untuk CONCACAF, right? So referee ni dari segi kualiti padu, dari segi visa approve dah ada. Semua dah cukup. Tapi hanya disebabkan dia daripada Somalia, negara Afrika, US kata kau tak boleh masuk. Betul-betul jahat US ni guys. Korang komen pendapat korang. Adakah World Cup tahun ni memang akan spoil gila? Okay, komen pendapat korang dekat bawah. Guys, sekarang ni dah musim World Cup. Korang memang wajib untuk beli jadual FIFA World Cup ni guys. Yang ini korang boleh tengok semua schedule World Cup yang ada. Dalam each group stage, semua tim korang akan nampak. Yang bagusnya, jadual ni dia siap ada waktu dalam Malaysia. Maknanya kau tahulah tim tu lawan pukul berapa guys. And then dia siap ada bracket untuk korang tulis dan predict siapa yang akan sampai ke final. Okay, make sure korang tekan link di bawah untuk beli jadual World Cup ni sekarang.